Jadi antara peminat pelanggu Waze Tegar. Peminat Tegar tu. Okay, tadi saya Amri cakap sekarang ni buat lagu single untuk artis baru. Jadi artis baru mungkin boleh ceritakan sikit kisah yang lakukan. Sekarang ni ramai kat artis baru yang muda-muda. Sampai saya tanya dia orang nak muzik yang macam mana? Apakah muzik sebenarnya style ataupun muzik yang sekarang ni style? Ramai yang suka Style Sa'ari Amri yang lama tu masih lagi. So sekarang saya tengah bawa selesai rakaman 2-3 artis baru dan masih ramai lagi yang menunggu. Maknanya sekadar single lah, selagu je. Okey, ini maknanya bakal mengembalikan semula era 90-an lah kan? Ya, pada saya berkarya sendiri saya tak akan berhenti sampai bila-bila selagi idea saya masih diperlukan. Okey, dalam mencipta satu lagu itu bagaimana Sa'ari sendiri memilih atau menentukan kesesuaian dengan seorang penyanyi itu? Kita bergantung pada kemampuan vokal dia dan juga market kat luar nak yang macam mana kan. Jadi kita kena ikut macam tu lah. Okey. Saya Amri pastinya tahun 90-an tu banyak artis-artis yang nama besar, legenda. Kalau kita dengar dia punya tajuk pun pasti dah tahu dah lagu apa kan. Saya Amri. Okey, dalam lebih daripada 600 buah lagu yang telah dihasilkan. Pasti ada yang lagu yang memang menjadi favourite sendiri. Personal favourite. Tapi pada saya lah Grammy mengundang lah. Kerana lagu tu di alih bahasa semua sekali lebih 20 version. 20 version? Lebih 20 version. Lebih 20 version. Kalau di Indonesia dekat 18 version Indonesia. Kalau di Malaysia pula Arwah Serpak ini nyanyi balik, lepas tu Salim nyanyi, Yanzin nyanyi, total semua lebih 20 version. Itulah kepuasan saya lah. Betul kan. Disebabkan orang Pahang. Ramai pula orang Pahang telefon. Macam penyanyi Arif Dewatan dah siap, semua dah siap. Amir Kip pun tengah dalam rakaman. Tapi saya masih kekalkan konsep yang macam dulu juga. Tapi cuma tak keluar je lah keadaan sekarang kan, market sekarang. Okey. Macam An sendiri sebab tu memilih Syed Amri sebab masih lagi mahu mengekalkan konsep yang sama. Bagaimana kepercayaan disandarkan oleh peminat-peminat boleh menerima utamanya generasi baru ni dengan konsep yang akan dibawakan nanti? Totally ramai di kalangan peminat masih lagi. Kalau di karaoke dia orang masih lagi menyanyi lagu-lagu yang dulu-dulu. Sebab lagu dulu dia boleh test vokal. Feeling dia lebih sikit. Dia kalau urat tak nampak keluar kat leher ni. Tak puas. Jadi memang percayalah masih lagi percaya konsep tu. Masih lagi percaya dengan Sa'ari Amri kerana bising ni belum hilang. Tak hilang ni rasa. Tak hilang ni. Okey, An sendiri mengurusi Waze 25 tahun dalam industri. Bagaimana An sendiri melihat revolusi industri muzik Malaysia sendiri? Revolusi industri muzik Malaysia semakin berkembang dengan genre-genre yang baru. Yang kalau saya nyanyi pun mungkin tak sampai ke tahap dia orang lah. Maksud dia rapping lah, whatever lah. Tapi kekuatan tu masih daripada lagi lagu lama. Masih lagi lagu lama. Macam saya kalau show perform show di stage show masih lagi penonton masih lagi menyanyi bersama-sama. Jadi mana dia orang boleh menerima lagu-lagu yang lama. Tapi ini akan jadi kumpulan Waze akan bergerak bertiga ni ke ataupun siapa-siapa saja akan bertukar ganti, hanya An saja yang akan kekal di sini sebagai vokalis ke macam mana? Saya masih setia bersama Waze sampai ke akhir hayat. Akhir hayat tu. Tapi suara tu bila dia lagu pulang tu sama. Maintain je. Tak semua orang tak boleh bawa lagu country dengan dia punya feel, dengan dia punya perwatakan. Tapi lagu ni memberi satu mood yang luar biasa kan. Macam kita akan enjoy. Macam Syed Amri sendiri kan, bila melihat adanya pendatang-pendatang baru dan mereka berani untuk mengetengahkan lagu konsep 90-an. Macam mana Syed Amri melihat pengaruh itu sendiri kepada pendatang baru? Saya bertanya pada diorang konsep yang macam mana yang diorang biasa nyanyi. Tapi ramai yang memilih yang sebelumnya macam zaman 90-an semua suka yang konsep yang sebegitu. Jadi saya terpaksa lah buat macam tu. Yang sama yang apa yang diorang nak.
Jadi dalam pemilihan lagu, pemilihan lirik, pemilihan vokal, tone, note dan sebagainya pun Sa'ri akan terlibat sama bila mereka jumpa. Segalanya akan terlibat lah dari A sampai Z untuk penghasilan tu. Tapi bila kita sendiri tak puas hati kan dengan lagu tu, ni bukan seperti kesukaan saya, macam Gerimis mengundang tu confirm dan ini kesukaan. Puas hati ataupun tidak untuk release kan untuk sebab menggunakan nama Sa'ri sendiri. Sebab bila saya buat lagu, saya bagi rakan-rakan dengar dulu. Macam komposer lain dengar, okey tak lagu ni? Lagu ni okey. Bila kata okey, baru saya buat muzik. Tidak, kita tak boleh kata shot sendiri. Nanti kita lagu ni sedap, tapi sedangkan tak sedap. Betul. Itu yang harus ada pada kita sebagai seorang komposer, ada semangatnya tu. Saya nak tanya satu trivia. Mungkin ada dalam 600 lagu tu, ada lagu yang dirakam oleh penyanyi lain, tetapi tidak menepati pilihan Sa'ri sendiri dan ditukar kepada penyanyi lain. Tapi pada saya tu tak apa, tu dah ada cover version kan. Jadi tak kisah. Tapi apapun saya bangga juga lah sebab lagu tu dia pilih yang saya suka menyanyi buat lagu yang dah dinyanyikan sebelum ni. Jadi rakam balik. Itu yang pada saya puas hati lah. Dan nanti digabungkan Waze dan juga Sa'ri Ramli tahun ni akan bila agaknya? InsyaAllah selepas inilah. InsyaAllah. Selepas ni? Selepas ni? Saya kat belakang je. Masa yang terdekat. Masa yang terdekat ni. Okay. Kita ada pemanggil dari Kota Kinabalu. Jauh. Yang saya dengar, tak ada cerita. Dia masih ulang-ulang benda sama, melodi sama. Tapi dari segi mesej tu tak ada. Macam lagu dulu, lirik tu kan? Lirik dia mempunyai mesej dan jalan cerita. Katalah lagu cinta, tapi ada mesej. Ada orang dengar pun orang jadi orang tertarik. Itu yang benda tu akan diingat sampai bila-bila. Sa'ri sendiri seorang penulis lirik. Bagaimana mencari ilham untuk seseorang yang mendengar itu, dia faham apa yang aku rasa. Sebab saya tengok apa yang masyarakat suka lah. Apa yang masyarakat yang lalui macam lagu yang dah keluar yang kat market, yang dah keluar, lagu yang macam mana orang suka, lirik yang macam mana orang suka. Jadi saya lebih utamakan macam tu. Kalau lagu cinta, pasal lagu cinta, tapi walaupun lagu cinta, tapi sedikit tu kita kena selit mesej lah. Jangan cinta ada pesan cinta. Bacaan sendiri macam mana? Nak lagu yang macam mana? Saya lebih suka lagu catchy. Lirik yang catchy, lagu yang catchy. Enjoy, senang bawa. Tapi dalam masa yang sama perlu lagu-lagu yang menyentuh perasaan. Feel penghayatan tu. Tapi kalau macam lagu warkah untuk kasih. Tapi kalau dah belanja sikit tu lagi. Alamak, bocor lah rasa. Okey, tapi kalau performance melakukan persembahan semua, orang mesti lagi nak untuk menyanyikan lagu country kan? Watakan tu. Ya, watan biasalah pakai topi cowboy. Memang akan kekalkan image ni lah. InsyaAllah sampai sana. Saya nak tanya masa wujudnya Pulang Waze kan dengan country, tiba-tiba orang Melayu kita pakai cowboy dan sebagainya. Masa tu mula-mula penerimaan peminat masa tu macam mana? Agak suam sikit lah. Suam? Tapi lama-kelamaan mereka boleh terima. Bila dia dengar lagu macam saudara kita tadi nyanyi kan, dia boleh hafal, dia boleh menghayati lagu tu. Sebab masa tu zaman pop rock, jadi tak banyak konsep, tak banyak style yang ada kat market. Sebab saya fikir takkan komposer kita ni asyik buat benda sama je. Jadi kenapa kalau kita sebagai komposer tak ubah muzik, apa dia punya tu, siapa yang nak ubah? Jadi itulah tindakan berani yang dilakukan. Itu yang saya buat lagu yang berentak western, yang agak lain dan lain. Jadi banyak komposer tanya, Rim, boleh pergi ke? Cuba je lah kita nak cari kelainan. Bila kita buat, okey, respon tu memang ke saya pun ni pun untuk ke berhati lah dengan respon peminat yang luar biasa sebenarnya kan. Karya Sa'ri Ramli gila tak puas. Nama yang cukup. Baik, kita doakan yang terbaik buat Waze dan juga Sa'ri Ramli kan. Kita menantikan gabungan tu nanti tahun ni juga keluar. InsyaAllah. Dan juga penyanyi-penyanyi baru yang bakal diberi sentuhan oleh Sa'ri Ramli sendiri. Itu yang kita nantikan. Okey.